Pusat kawalan stesen angkasa di sini. Tidak lama lagi kapal awak akan melanggar dengan stesen kami. Tolong ubah haluan sekarang. Saya ulangi, tolong ubah haluan sekarang. Ia akan melanggar dalam masa 4 minit dari sekarang. Kita dah tak ada masa. Macam mana? Kapal tu kepunyaan makhluk angkasa lepas. Mereka langsung tak jawab panggilan yang kita buat. Pencerobohan ke? Tak, mungkin kemalangan. Pelanggaran tu boleh dielak tak? Tak mungkin sebab kapal tu terlalu laju. Berapa jarak tembakan Valkyrie? Dah masuk kawasan bahaya. Saya Yanasi dari Delta. Kalau awak tak jawab, kami akan musnahkan kapal awak. Tolong jawab. Tolong jawab. Kita akan melanggar dalam masa 3 minit dari sekarang. Tak boleh buat apa. Musnahkan kapal tu dengan senjata Valkyrie. Baik. Sedia sekarang. Tuan, jangan tembak dulu, Tuan. Berilah sedikit masa lagi. Saya kata tembak sekarang. Tapi... nyawa 178 orang di stesen lebih penting. Dengar Yanasi. Awak tahu apa akan berlaku kalau kita lambat bertindak? Kita akan mati. Yanasi, datang ke ibu pejabat dengan pesawat seterusnya. Macam-macam hal terjadi. Saya rasa tujuan Yanasi itu cuba nak mengelakkan letupan. Dia tak bersalah, Rina. Tapi kenapa? Dahlah, saya tak nak ambil tahu lagi tentang hal dia. Rina, kenapa dengan dia? jangan cakap pasal tu depan dia. Rina, kau nak hadiah apa untuk hari jadi kau esok? Saya nak lipstick. Ah? Saya ni bukannya budak-budak lagi. Ya. Apa ni? Kita janji. Jangan tipu saya, nanti kena telan 1000 jarum. Jangan tipu. Janji tau? Ya. Tentu dia dah besar sekarang, kan? Saya dengar dia jadi juruterbang DAT. Hebat juga dia. Saya pun dah lama tak jumpa dia. Tentu cantik, kan? Kita kena ubah haluan. Lepas tu kita masuk kawasan atmosfera. Apa yang berlaku? Orbiter telah diserang dan sedang jatuh. Yanasi yang memandunya. Satu sinaran mengenai orbiter. Altitudenya semakin rendah. Rina!
ayah awak tak akan kembali lagi. Rina? 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 Tolong datang ke bilik kawalan sekarang. Rina? Rina? Sedia untuk berlepas. Bergerak sekarang. Betul-betul Bapak Borik anak rintik. Apa maksud awak, Kapten? Kan di depan namanya ada Ya Nasir? Jadi, maknanya... Ya Nasir itu ayahnya. Mereka berpisah 13 tahun lepas. Muna kata, awak pergi ke tempat tu dan selamatkan mereka yang masih hidup. Baik, Kapten. Mari. Baik. Rina. Selama 13 tahun awak tak ada peluang nak bagi lipstick ni. Bagilah pada dia sekarang. Kat mana ni? Kita berada di bumi. Awak selamatkan saya lagi. Asamia! Awak ni Ya Nasir dari Delta, kan? Awak siapa? Awak telah meletupkan kapal angkasa dan membunuh kawan saya. Kita akan pergi periksa kawasan kuasa angin di bahagian barat tempat yang disyaki sebagai tempat mendarat. Baik, Tuan. Naigo, awak ada misi istimewa. Tangkap budak perempuan yang melanggar perintah itu sekarang juga. Ya, baik Tuan. Perancangan saya dah menjadi sekarang. Jangan tipu saya, nanti kena telan 1000 jarum, 1000 jarum. Jangan tipu. 1000 jarum. Jangan tipu saya. Oh, Daigo. Ibu bapa saya berpisah sejak saya berusia 9 tahun. Pada masa tu, ayah pentingkan kerja dia aja. Akhirnya mak tak tahan dengan sikap ayah. Mereka pun berpisah. Rupa-rupanya awak cari ayah awak lah ya? Tak adalah. Saya sendiri pun tak tahu. Bila saya sedar je, saya dapati saya dah berada dalam jet 1. Kenapa tak bagi tahu kami? Semua orang risau tau. Iya? Kapten Iruma yang paling risau.
Daigo di sini. Kapten, ada apa? Tak guna. Itu bukan badan yang sebenar. Rina! Saya ke sini untuk mengambil anak Yanasi. Apa? Saya tak ada urusan dengan awak. Pergi! Daigo, apa yang terjadi? Daigo? Daigo? Takkan tak kenal. Itu kan anak awak. Ayah. Awak patut berterima kasih. Ini satu pertemuan di antara ayah dan anak, kan? Saya tak pernah ada anak. Iya ke? Betul ke apa yang awak cakapkan ni? Ya, saya tak kenal dia. Cukup! Jangan! Kenapa awak sedih sangat? Dia bukannya anak awak. Awak hanya marah pada saya. Kenapa nak ganggu dia? Anak dan isteri saya ada di dalam kapal angkasa tu. Awak dah bunuh mereka. Sekarang, awak terimalah balasan dari saya pula. Daigo! Bangun! Daigo! Apa yang berlaku ni? Hori! Rina telah lari oleh makhluk asing. Apa? Awak tak nak selamatkan anak awak. Tolong saya! Lepaskan saya! Tolong! Saya nak lipstick. Ayah. Rina! Ayah, tolong saya. Jangan tipu saya, nanti kena telan 1000 jarum. Jangan tipu. Janji tahu. Hati saya masih belum puas lagi. Saya minta maaf kerana menyebabkan kematian mereka. Tapi, kenapa awak tak dengar amaran yang kami bagi? Awak memang bertujuan nak menyerang kami. Sebab tu awak tak peduli ke arahan kami, kan? Betul tak? Memang betul. Masa saya terima isyarat awak, saya dah sedia untuk menyerang. Tapi, sebaik saja saya nak tembak, kemalangan telah berlaku. Jadi saya selamatkan diri dengan kapal Valketa. Awak abaikan keselamatan keluarga awak. Jangan nak mengajar saya. Awak pun mengabaikan keluarga awak juga. Saya tahu apa yang ada dalam fikiran awak. Bagi awak, keluarga hanya menyusahkan. Dan bila-bila masa saja awak boleh membina keluarga lain kalau awak mahu. Saya tahu apa yang ada dalam fikiran Tidak. awak. Ayah saya bukan macam tu. Dia tak penakut macam awak. Saya bangga dengan ayah saya. Saya bangga menjadi anak Umi Yanasi. Jangan hina dia. Awak kata saya penakut. Memang penduduk bumi ini tak boleh dibiarkan.
Lepas awak mati, saya boleh kembali ke planet asal saya dengan aman. Saya akan bunuh awak dulu. Jangan! Rina! 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 Ayah! Cepat keluar! Cepat! Susah nak kalahkan dia. X-Wing 1 ada kat sana. Baik. Saya nak ikut ayah. Baik. Kita berpecah dulu. Baik. Semua ni salah ayah juga. Biar ayah aja yang uruskan. Tapi ayah, Guts bertanggungjawab menyelamatkan bumi. Bersedia. Saya mulakan serangan. Baik. Nanti dulu. Belum lagi. Nanti. Tembak! Baiklah. Ayah terlupa. Dah lama ayah nak bagi pada kau. Isinya pun dah cair. Dah hilang, Rina.
Kenapa ayah tak datang masa hari jadi saya? Sebenarnya stesen angkasa... Jangan nak berdalih. Mungkin janji? Ayah kena telan 1000 jarum. Ayah? Sifat kemanusiaan akan memasuki era eksploitasi angkasa sebagai hasil kajian di stesen angkasa Delta. Tetapi, kita harus ingat risikonya. Jika eksploitasi itu dibuat oleh orang yang hilang ikatan dengan keluarga dan rakan-rakan mereka, ia akan menjadi pencerobohan. Perbezaan di antara perintis dan penceroboh bermula dari saat ini.ハロウィンに集まる子供たちの夢を吸い取る魔女、異次元人ギランボの魔の手が忍び寄る。次回ウルトラマンティガハロウィンの夜にお楽しみに。